mewakili Pet Muay Thai Gym Kota Damansara. Tepukan untuk Izzat Ahmad Pas. Ini pertarungan yang bagi saya nanti-nantikan pada malam ini. Yang paling saya nak tengok adalah Y Crew oleh Izzat Zaki, di mana saya boleh katakan yang one of the best in Malaysia. Y Crew yang tercantik, and dia juga pernah menang National Y Crew. So malam ni mungkin kita dapat lihat kalau Izzat rajin nak buat lah. Dan lawan beliau, kita mai sini pula Mazan, yang mewakili negara Indonesia. Dipersilakan Arrow. Perlawanan Super Fight regu yang ke-7 pada hari ini. Jadi bout yang ke-7 mempertemukan Izzat Zaki dari Pet Muay Thai berdepan dengan RC Holiosri mewakili Bravo Muay Thai dari Indonesia. Izzat Zaki berusia 26 tahun, manakala lawannya RC pula dari Indonesia berusia 22 tahun. Dan ketinggian kelebihan untuk RC ada 1.71 meter berbanding 1.63 meter. Ketinggian yang dimiliki oleh Izzat Zaki, dan masing-masing memiliki berat 63 kg. Dari segi jangkauan kelebihan hampir 8 cm membezakan antara RC dan juga Izzat Zaki. Apakah nak muay dari Indonesia itu akan menggunakan kelebihan yang dimilikinya dari segi jangkauan? Begitu kita mengharapkan Izzat memiliki strategi ampuh untuk menumbangkan RC dalam pertarungan ini. Boleh diperkatakan Izzat mempunyai kelebihan dari dalam clinching, di mana lutut dan juga elbow beliau adalah senjata utama. Tak ada rezeki saya malam ini untuk melihat Izzat Y Crew. Ada banyak lagi pertarungan, mungkin mereka hanya akan melakukan sedikit saja pengenalan. Faham? Jadi inilah perbezaan usia dan juga ketinggian antara Izzat dan juga RC Holiosri. Okey, tuan-tuan. Mana penyokong-penyokong Arrow dari Indonesia? Mana penyokong-penyokong Izzat? Berlawan di bumi Malaysia sememangnya akan memberi tekanan sedikit untuk peserta daripada Indonesia ini, RC Holiosri. Kerana crowd di sini banyak memberikan sokongan yang padu kepada Izzat Zaki.
Kita lihat untuk 1 minit yang pertama, kelebihan yang dimiliki oleh Ars dari Indonesia ini. Apakah dia akan menggunakan jangkauan yang lebih untuk menguasai pertarungan? Satu push kick yang baik dilakukan oleh RC. Mungkin kelebihan jangkauan itu dipergunakan oleh RC, menyedari Izzat mempunyai kelebihan dalam clinching dan juga inside gamenya. Oh, satu knockdown. Berjaya dilepaskan KO. Lempunya cantik. Satu tumbukan yang menjatuhkan RC oleh Sri di pusingan yang pertama. Tiada tanda-tanda yang boleh RC boleh meneruskan perlawanan Dari keputusan TKO yang pertama pada malam ini. Izzat melakukan satu tumbukan yang begitu kemas dan juga tidak disangka oleh RC Sri. Saya tak boleh kata game ini adalah game berat sebelah kerana tumbukan tendangan juga dilakukan oleh RC sangat-sangat padu. Tapi left hook yang cantik, tumbukan tangan hook kiri yang dilakukan oleh Izzat Zaki tepat mengenai rahang peserta daripada Indonesia ini. Sedikit kealpaan pertahanan dari RC membawa padah. Kalau kita boleh imbas bagaimana tidak sampai seminit pertarungan ini. Satu knockout yang dapat dilakukan oleh Izzat Zaki, Aimas Palas yang mewakili Pet Muay Thai. Jadi pertarungan berakhir tidak sampai seminit di pusingan yang pertama. Untuk Izzat Zaki menundukkan RC Sri dengan kemenangan knockout ataupun KO. Saya baru saja duduk Tuan Razdi. Izzat sudah pun menang KO. Satu persembahan dan juga pertarungan yang cantik dilakukan oleh Izzat Zaki. Tetapi lihat bagaimana RC masih lagi terpinga-pinga bagaimana kejadian itu boleh berlaku. Sekelip mata dia melakukan kesilapan dan bawa padah apabila Izzat berjaya menang dengan keputusan knockout di pusingan yang pertama. Mungkin jika kita boleh lihat playback. Masa yang ditunggu-tunggu. Setup jab yang dilakukan. Oh, daripada tangan cross dan juga left hook, tumbukan daripada jauh yang dilakukan oleh Izzat sebentar tadi yang tepat mengenai dagu RC. Bila kena rahang dia automatik tangkap lutut. Betul. Jadi dia sepatutnya kita tengok dia terus sujud duduk. Betul. Jadi itulah natijah apabila guard yang tidak baik dari RC. Lihat bagaimana satu tumbukan yang cukup baik, tepat dan kemas dari Izzat Zaki. Dan di sinilah pang. Ya, jadi kita lihat tumbukan tu kuat kerana Izzat tadi daripada leaning ke depan dan apabila dia is enough power to generate daripada posisi tersebut.